Pada mak ayah yang selalu dukung anak nak bawa pergi jalan-jalan tu, jom kita perkenalkan Magic Stroller. Stroller kita ada banyak function tau. Antaranya dia ada sunshade. Okey, stroller kita pun ada tempat letak kaki baby. Lepas tu kita bagi juga dengan tempat makan. Kita tak bagi kosong abang akak. Ada lagu lagi. Kalau jalan-jalan ibu bapa nak tengok muka anak, kita boleh pusingkan dia. Anak-anak tak nak duduk, kita boleh baringkan dia. Dia boleh tidur lagi. Lepas tu, dia ada juga sekali dengan tempat letak barang. Boleh letak botol susu anak ataupun barang-barang lain. Wah, ni pun boleh letak barang abang akak. Lepas tu, kita sediakan sekali video macam mana nak lipat dia. Kat mana nak dapatkan stroller baby ni? Mestilah dekat